Prosedur ini menerangkan langkah-langkah untuk menghantar tuntutan EPSA Elang Bekerja Semula Awal melalui portal Lindung Kerjaya. Klik lihat tindakan dalam dashboard anda untuk memulakan proses tuntutan. Klik hantar tuntutan untuk memulakan permohonan Elang EPSA. Klik saya telah mendapat pekerjaan dan ingin menuntut EPSA Elang Bekerja Semula Awal untuk memilih jenis tuntutan. Klik saya faham dan teruskan untuk mengesahkan pemahaman dan meneruskan proses tuntutan anda. Anda perlu mengisi ruangan yang disediakan dalam seksyen maklumat pekerjaan. Ruangan yang bertanda asterik adalah ruangan yang wajib diisi. Klik teruskan untuk ke bahagian seterusnya dalam proses permohonan. Anda perlu mengisi ruangan yang disediakan dalam seksyen maklumat alamat. Klik teruskan untuk ke bahagian seterusnya dalam proses permohonan tuntutan. Anda perlu mengisi ruangan yang disediakan dalam seksyen maklumat pembayaran. Bagi OB yang berstatus bankrupt, hanya pilihan cek sahaja yang dibenarkan. Bagi OB yang berstatus tidak bankrupt, hanya pilihan bank tempatan sahaja yang dibenarkan. Klik teruskan untuk ke bahagian seterusnya dalam proses permohonan tuntutan EPSA anda. Anda perlu memuat naik dokumen yang diperlukan dalam seksyen dokumen. Klik teruskan untuk ke bahagian seterusnya dalam proses permohonan tuntutan. Anda perlu membuat pengesahan pada borang EPSA yang telah diisi dan klik pada checkbox deklarasi sebagai tanda setuju data anda digunakan untuk tujuan pemprosesan tuntutan. Klik hantar untuk menghantar permohonan tuntutan EPSA anda. Klik cetak resit untuk mendapatkan salinan resit tuntutan. Klik butang selesai dan kembali untuk menamatkan proses dan kembali ke halaman utama. Bagi setiap permohonan yang berjaya dihantar, anda akan menerima email pemakluman melalui email yang berdaftar dalam portal Lindung Kerjaya.